meronta-ronta macam tolong apa semua, tapi memang saya tak boleh nak tolong. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI berduka, kami turut berduka. Tragedi kemalangan maut bas bersiaran membawa penuntut UPSI di Jalan Raya Timur ke Barat, Gerik Kejeli pada 1.10 pagi amat memilukan. Seramai 15 orang maut membabitkan penuntut UPSI. Bas dari Jertih yang membawa 42 penuntut UPSI itu dalam perjalanan ke universiti berkenaan selepas pulang ke kampung halaman sempena cuti Aidiladha. Namun di kilometer 53 Jalan Raya Timur ke Barat, berhampiran Tasik banding Gerik, perjalanan mereka berakhir dengan tragedi. Bas tersebut dilihat dipandu laju dan memutung sebuah kereta sebelum ia terbalik dan melanggar bahagian belakang Prodo Alza. Kemalangan berlaku kira-kira jam 1.10 pagi. Bas yang dinaiki 42 pelajar UPSI dipercayai disewa atas inisiatif pelajar sendiri. Sebaik kemalangan berlaku, jeritan meminta tolong kedengaran dalam gelap. Ada yang mengajar rakan mengucap dalam keadaan panik dan kesakitan. Pasukan penyelamat mengambil masa hampir 2 jam untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit. Kawan-kawan saya memang sedih lah sebab dengar meronta-ronta macam tolong apa semua, tapi memang saya tak boleh nak tolong sebab belakang saya memang sakit kan. Saya tak boleh nak tolong angkat ke apa semua. Saya mampu keluarkan diri saya je. Jadi proses bedah siasat 13 jenazah dilakukan di Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainon, Ipoh, manakala selebihnya di Hospital Kerik. Hampir 50 sukarelawan pelbagai pertubuhan bukan kerajaan NGO dari Kuala Terengganu, Setiu dan Besut mengiringi 15 van jenazah bersama jurumandi jenazah menuju ke Ipoh Perak. UPSI mengesahkan seramai 42 pelajar terlibat, sebanyak 13 maut di lokasi, 2 lagi meninggal dunia ketika menerima rawatan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, pihak polis turut menubuhkan pasukan khas untuk menyiasat sama ada kemalangan berpunca daripada kecuaian, kerosakan teknikal atau faktor lain. Dengan pasukan teknikal yang terdiri daripada Mairos, pihak JPJ, APAT, Pustakom, Jabatan Kimia, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kerja Raya dan juga Kementerian Kerja Raya Negeri dan juga daripada pihak PGU untuk kita menubuhkan satu tim khas teknikal untuk membantu pegawai penyiasat saya dalam menjalankan siasatan dan juga melengkapkan kertas siasatan dengan secepat mungkin untuk kita mendakwa pemandu tersebut ke mahkamah. Jadi di sini saya ingin menasihatkan kepada orang ramai, jika ada apa-apa maklumat ataupun info tentang kemalangan ini dan sebagainya, silalah tampil kepada pihak polis ataupun kepada pihak penjaga saya untuk membantu siasatan. Janganlah hanya diviralkan di media masa dan sebagainya, kerana ini akan menambahkan lagi persepsi ataupun kekeliruan dalam siasatan. Di Pak hari dia kira main hari ni ada kelas. Lepas tu lepas ni dengar kata dia nak praktikal dah. Praktikal di kalau menengok sendiri. bila dia balik tengok tu dia ceria sangat. Dia banyaklah kawasan dengan family. Dia banyak dia main coklat di rumah. Dia buat tempat sotong. Dia masak. Lepas tu dia minta saya dia pergi patah makan-makan. Ini semua dah standby dah. Dari segi liang kubur semua dah standby. Cuma tunggu jenazah sampai untuk kita uruskan kat sini. Kita datang pun untuk kemaskan rumah semua.
biasa adik saya ni seorang yang kalau ngaji apa semua, tilawah apa semua, dia suka join lah benda-benda macam tu. Kalau tilawah Al-Quran semua, masa sekolah dulu dia join kan benda tu. Mereka yang terkorban dalam nahas itu boleh dikategorikan sebagai syahid akhirat. Timbalan Mufti Perak Datuk Zamri Hashim berkata, kesimpulan itu berdasarkan pandangan ulama berhubung kematian bukan berpunca daripada kecuaian sendiri. Mereka yang terkorban ini bukan sekadar penuntut upsi, mereka pewaris ilmu, harapan keluarga dan masa depan negara. Setiap nama yang terkorban ada impian dan harapan yang kini hanya tinggal kenangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم